Ramai yang tak sedar sebenarnya tergolong dalam 3 jenis orang yang wajib menyimpan emas. Adakah tuan-puan tergolong dalam 3 jenis golongan ini? Pastikan tengok video ini untuk tahu. Jangan lupa untuk like dan save sebagai rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Menurut guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, 3 jenis golongan ini wajib mulakan simpanan emas tapi mereka tak sedari, iaitu yang pertama ialah mereka yang simpan tetapi bocor. Dah awal bulan dah simpan duit ringgit, kemudian hujung bulan keluarkan balik duit simpanan tersebut untuk dibelanjakan. Golongan ini kita panggillah golongan yang tak berjaya menyimpan, simpanan selalu bocor. Oleh itu, dengan simpanan emas terbukti dapat merawat simpanan yang bocor tersebut. Confirm dah simpan emas tak bocor-bocor dah lepas ni. Yang kedua ialah golongan yang hanya simpan dalam bentuk ringgit. Kenapa dikira rugi dan kenapa kena menyimpan emas? Sebabnya tuan-puan perlu tahu, kalau tuan-puan simpan dalam bentuk duit, dalam bentuk ringgit, dalam bentuk duit fiat, makin lama tuan-puan simpan makin berkurangan nilai dia sebab inflasi. Oleh itu, bagi melindungi simpanan tuan-puan daripada dimakan inflasi, tuan-puan sebaiknya simpan dalam bentuk emas. Dengan simpanan emas ini terbukti dapat melindungi simpanan kita daripada dimakan inflasi. So kita tak rugi apabila kita simpan emas. Yang ketiga ialah golongan yang ada banyak duit tetapi tak tahu nak simpan dekat mana. Tuan-puan, bagi tuan-puan yang ada banyak simpanan, terutama dalam simpanan ESP ataupun simpanan duit tepi, tuan-puan wajib simpan dalam bentuk emas. Selain daripada melindungi simpanan tersebut daripada dimakan inflasi, tuan-puan juga akan dapat untung dengan kenaikan harga emas. Malah dengan tuan-puan simpan sendiri emas tersebut, sekiranya ada apa-apa berlaku, tuan-puan boleh jual emas tersebut untuk bantu tuan-puan pada waktu kecemasan. So sekiranya tuan-puan tergolong dalam 3 golongan ini, tuan-puan wajib untuk mulakan simpanan emas. Macam mana cara dia? Senang sahaja, tuan-puan boleh klik link dekat profil saya, daftar terus akaun simpanan tuan-puan secara percuma dan terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100. Bagi tuan-puan yang tergolong dalam 3 golongan ini, wajib terus mula simpan emas hari ini. Akhir kata, macam biasalah, lah senangnya nak simpan emas.